Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni Muslim Camp Malaysia berada di Kampung Bahagia Batu Sapi, yang mana inilah lokasi di mana berlakunya kebakaran. Kami sekarang berada di sebelah dengan Masjid Darussalam, yang mana tidak terkesan oleh api yang membakar hampir keseluruhan Kampung Bahagia ni. Daripada pengalaman yang diceritakan, memang api marak dengan begitu pantas dan tidak dijangka akan berlaku sampai sedemikian rupa lah. Yang mana mereka ni bercampur lah, ada yang mempunyai kerakyatan Malaysia dan juga yang tiada dokumen lah. Jadi itulah realiti yang berlaku, tetapi apapun sebagai sebuah NGO kemanusiaan, kita bantu semua tanpa mengira latar belakang. InsyaAllah selagi mana mereka ni ditimpa musibah, insyaAllah kita akan bantu. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun menziarahi sebanyak 8 PPS yang mana menempatkan begitu ramai lah mangsa-mangsa kebakaran ini, dan Alhamdulillah mereka amat bersyukur di atas pemberian kita walaupun tidak seberapa, tapi ia sangat memberi manfaat. Pada ketika ini kami sedang berada di penempatan SIM di Gelanggang Futsal, yang mana terdapat 170 lebih keluarga yang berada di sini, yang melibatkan hampir 600 lebih mangsa yang terlibat. Pada kali ini Muslim Camp Malaysia telah menyediakan sebanyak 200 bungkusan pek makanan, 200 set kit ibadah, 100 set untuk peralatan anak-anak sekolah, dan juga bantuan baju t-shirt baru kita bagi kepada, kita agih kepada mereka lah. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh para penyumbang Muslim Camp Malaysia yang telah menyumbang bagi menjayakan misi bantuan kemanusiaan kebakaran Kampung Bahagia Batu Sapi Sandakan Sabah. InsyaAllah semoga Allah SWT menggantikan ataupun mengganjari dengan sebaik-baik ganjaran di atas semua yang telah diberikan, insyaAllah. Terima kasih Muslim Camp Malaysia, bantuan kemanusiaan Tasik Sepadan Sandakan Sabah.